saya sering sebut, telur grade B tapi dijual dengan harga grade A. Rakyat dan pengguna sentiasa ditipu dan tertipu. Tetapi kita sebagai pengguna pun, rakyat sebagai pengguna pun harus memainkan peranan penting lapor kepada kita di KPDN. Dan kita juga di KPDN jangan biarkan perkara ini berlangsung berlaku. Kena cek. Sebab tu saya di sini kita ada program jualan rahmah, tuan-tuan dan puan. Jualan rahmah, nama pun rahmah, kasih sayang, membawa kasih sayang. Nabi itu diutuskan rahmatan lil alamin, untuk bagi rahmat kepada semua orang. Kenalah dengan kerja tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan hidup di dunia ni tak ada benda baik tuan-tuan buat esok mandi, tuan-tuan cuma cakap macam ni je lah, kat mohon kita Tuhan kepada Allah. Malaikat tanya besok, kau buat apa sebelum hidup? Saya tak buat apa malaikat, tapi saya mengikut kerja yang Nabi buat dulu, membawa rahmah kepada semua orang. Jualan rahmah setiap minggu saya pergi, angkat beras, angkat telur, angkat kicap. Saya adalah setiap minggu yang pergi ke jualan rahmah, memastikan program rahmah berjalan lancar. Saya adalah semua rahmah di Yasin, saya rahmah Jalur Gajah, saya rahmah di Bandar Hilir saya. Benda ini boleh dibawa sampai ke dalam kubur untuk tuan-tuan selamat, saya beritahu. Sebab benda yang baik, perkara yang baik. Sebab itu saya tekankan supaya penguatkuasa juga memainkan peranan supaya di jualan rahmah tu kadang-kadang kita kena cek dulu tu, dia punya barang-barang tu kualiti tak kualiti. Sebab kita tak nak berlaku, sebab ada benda berlaku. Yang saya beritahu tadi, telur grade ini dijual dengan grade A di jualan rahmah. Kita duk bercakap di luar ni, tetapi berlaku di dalam premis, di dalam program yang kita sendiri laksanakan. Jadi saya harap penguatkuasa pun menjalankan tanggungjawab, bukan secara khusus tapi secara sambil-sambil lalu tu pegang juga telur, sambil-sambil lalu tu tengok juga santan, sambil-sambil lalu tu tengok juga minyak, sambil-sambil lalu tu tengok juga beras. Betul tak betul? Okey tak okey? Menjalankan tanggungjawab masing-masing. Kalau semua orang menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk keringat sendiri, untuk KPDN, saya ingat insya-Allah kita akan dapat keharmonian, kebahagiaan, keseronokan dalam bekerja. Saya yakin dan saya percaya benda ini akan berlaku. Satu lagi, program rahmah ni, saya suka tekankan di sini adalah program rakyat. Program rahmah adalah program rakyat. Program yang mana kita subsidi barang-barang yang mahal, kita bantu murahkan melalui suntikan subsidi kepada barang-barang perlu kepada rakyat. Contoh, harga ayam itu tinggi, kita masukkan subsidi, rakyat dapat membeli dengan harga yang adil. Saya tak sebut harga yang murah, harga yang adil, supaya adil pada semua. Cuma apa yang berlaku tuan-tuan dan puan, saya nak minta supaya jualan ramah ini barang-barang ya, barang-barang yang dijual di program ramah ini, saya pernah beritahu Puan Nurul, kita negeri Melaka, kita serius supaya barang-barang yang dibeli oleh rakyat, yang kita panggil rakyat-rakyat pangkat yang tidak berkemampuan ini, barang-barang yang dia dapat itu barang-barang yang kita juga guna di rumah. Sebab itu saya tanya, sabun yang dijual di program ramah itu sabun saya pakai ke? Sabun nak contoh ada tempat lain lah, contoh sabun buku tu. Saya tanya Tuan Daki Udin, masih mandi dengan sabun buku tu kan? Lumuk sampai satu badan, sampai buku, sampai ke kaki, sampai ke tubuh kan? Masih pakai ke? Ataupun Tuan Daki Udin dah mula lagi pakai dengan yang tekan tu, faham tak? Shower dia kan? Shower gel, shower foam, sekali tekan berbuih satu badan. Yang tadi buku tadi tu Tuan Daki Udin nak kena lumuk 30 minit dalam tandas nak pergi buku. Adilkah saya nak beritahu, satu buku itu dijual kepada rakyat? Adilkah tuan-tuan? Siapa buku tadi, saya tidak kira mana brand lah, saya tanya. Tapi kalau rakyat Melaka masih pakai sabun tu, dah suka sabun itu, kita tak boleh menolak, kita kena jual di program ramah. Tapi saya nak tanya tuan-tuan puan, adil ke tuan-tuan guna lagi ke sabun tu? Kalau tak guna, jangan bagi kepada rakyat. Guna shower tekan juga. Sebab apa yang tuan-tuan bagi yang kepada rakyat, tuan-tuan boleh persoalkan, saya sendiri pun akan kena soal nanti, satu nanti.